Okay, baik. Dalam video ni saya nak tunjuk sikit macam mana cara chatbot tu dia akan berfungsi lah bila anda dah install kita punya sistem ni. So ni dalam case ni kita buat customer tanya scaling berapa, tentang scaling lah, tanya berapa harga. So chatbot pun jawab 150 ke 250 untuk sekali cucian lah ataupun scaling kan. So dia akan tanya balik sebab apa nak buat scaling untuk rutin dan sebagainya ke. So customer kata saya bagi tahu lah cleaning je. Okay, bagus sangat, buat cleaning rutin macam tu. So dia bagi tahu lah sedikit info. So bukan sekadar chatbot tu bagi tahu scaling 150 tengok bergantung pada ni. Tak, dia jawab as a professional consultant lah. Bukan sekadar menjawab soalan, tapi dia memberikan sedikit simple consultation. Kalau consultation lebih-lebih tu dia akan redirect kepada kita punya doktor lah, dia akan suruh slot appointment dan sebagainya. Okay, so ada tanya and then customer bagi tahu last year. So saya tanyalah kena booking ke, dia kata kena buka. Kalau nak datang walk in pun boleh, tapi sebab yang ni saya dah set lah boleh walk in. Okay, saya dah set dekat dalam kita punya CRM ni, dia boleh walk in and then dia juga boleh booking. So dia akan bagi dua option kat sini, tapi dia akan push untuk kita booking lah, untuk customer tu booking. So dia kata kalau Sabtu bot akan check dulu hari Sabtu tu kita ada schedule slot kosong atau tidak. Kalau ada baru dia akan bagi tahu macam ni lah, Sabtu dia ada slot scaling dan dia akan bagi tempoh ataupun masa slot yang available untuk kita punya ni. So kalau kita tengok dekat dalam kita punya schedule ni nanti kat kalender hari Sabtu ni 25 dia nak Sabtu ni 1 Ogos ni. So kat sini kita tengok dia dah ada slot, tapi slot kita ni kita ada 3 doktor lah dekat dalam ni yang saya masukkan. Okay, dekat bahagian scheduling ni kita ada 3 bilik rawatan dan juga bilik x-ray ni. And then dia adalah schedule untuk setiap doktor kita boleh masukkan dekat sini hari apa dia bertugas dan hari apa dia cuti. So kita punya hari Sabtu dia boleh ambil 2 kerusi lah, 2 slot dalam satu masa. So, kalau kita tengok dekat dalam kalender kita ni tadi, dia masih lagi ada ada slot yang 9.30 pagi, 10.30 pagi dan 12.30 hari kat sini lah. So benda tu dia tidak akan menjadi double booking. Okay. So kalau tengok kat sini, saya on kan tadi, dia minta lah nombor telefon dan juga nama, sebab saya test ni dalam environment web. Tapi kita boleh enablekan dia dekat dalam WhatsApp lah nanti. Kalau dekat dalam WhatsApp dia tak perlu tanya nombor phone lah, dia akan automatically tanya nak guna nombor phone sekarang ke kan. Tapi sebab dalam web ni dia tak ada nombor phone, dia tanya nombor phone. So that's how AI works lah. Okay, and then kat sini kita bagi kita minta deposit untuk booking. So yang ni kita boleh enablekan dia dekat dalam business info lah. Okay, dekat bahagian bawah ni deposit ni tadi saya on kan dia. Lepas tu dia minta and then customer bagi dan sebabkan saya bagi ni dalam saya punya account sendiri, so bot double check semula. Dia bagi tahulah resep ni nampak atas nama Muhammad Khaidin kan, bukannya nama klinik. So klinik pun saya letak tadi pun account yang tak betul. So kena adjust lah. Bot tahulah maksudnya resep ini adalah resep atas nama orang lain dan sebagainya. So dia boleh detect lah benda tu. Oh, ni bukan resep kita ni, resep atas nama klinik dan sebagainya kan. So itu bagaimana cara chatbot tu akan berfungsi dan dia akan masukkan dekat dalam kita punya sistem lah. Dekat dalam CRM ni kita boleh tengok today ada apa appointment yang ada. So bila dia sampai je dekat dalam kita punya dekat klinik kita tu, front desk kita tu dia boleh key in je nombor. Dia boleh key in macam contoh dia key in lah 0123456841 kan. Then searchkan Ahmad bin Yusof, so dia attendkan dia. So bila dia attend kan, dia akan tukarlah dekat dalam ni yang attend. Jadi kita tahu booking, orang yang booking tu nanti yang dah booking dekat WhatsApp tu, adakah dia attend. Kita nak tengoklah no show tu berapa banyak dan sebagainya. So kita boleh improvekan lagi sistem kita untuk buat follow up ke dan sebagainya. Ataupun booking kita boleh tukar cara untuk yang sebelum ni mungkin kita tidak kenakan bayaran, kita boleh kenakan bayaran ke dan sebagainya untuk deposit dan sebagainya kan. Tapi
susah sikit lah bagi saya kalau klinik untuk mengenakan bayaran bagi orang nak booking. So kita offkan je dulu bayaran booking tu, kita try jalan dulu tengok macam mana booking tu berfungsi, dia ambil job, dia ambil booking customer, and then anda akan nampak dia punya pattern dia tu, booking akan bertambah baik, akan masuk banyak dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab chatbot ni didesign dengan framework sales psikologi, dan dia bukan sekadar menjawab kepada soalan. Sebagai contoh saya buatlah, Salam nak tanya pasal braces lah. So saya tanya dekat dia, Salam nak tanya pasal braces lah, berapa harga ya? Kita tanya dekat dia macam tu kan. And then chatbot ni dia tidak akan reply serta-merta tau. Dia akan take time juga, lebih kurang dalam 10 to 20 second lah. 10 second dia akan tunggu dulu, mungkin customer nak hantar ada message, and then baru dia akan start processing the message. Lepas tu baru dia akan reply kepada customer kita. So kalau macam contoh ni, dia ambil lebih kurang dalam 15 second untuk dia start reply customer. So it's okay lah, baru dia nampak lebih natural. Dan bukan itu sahaja, kita memang nak kena proseskan dulu dengan betul. Kita nak tengok back end kita nak tengok dia punya what we call berapa harga braces yang kita senaraikan dekat dalam CRM dan sebagainya. Dia akan pick up pada tu, dan dia akan susun ayat as the sales consultant. Okay. Dan kat sini kita tengok selalunya cik nak pakai braces ni di berapa jarak, atau sebab rasa lebih confident bila senyum dia. Saya ni dia boleh bayar ansuran ikut lawatan, bukan sekaligus, so lebih ringan sikit. So ni dia bagi tahulah. Saya masukkan juga dekat dalam ni kan, dia ada business info ni, service and pricing. Sinilah kita masukkan senarai-senarai kita punya harga dan sebagainya. So kat sini tengok dia reply, gigi berlapis je. Cara dia reply itu adalah cara yang pakar sales akan reply lah. Okay. So, untuk kes gigi berlapis, doktor akan tengok dulu berapa berlapis dan sebagainya. So this one sebenarnya, kalau rasa macam kita tak kena dengan cara anda nak buat closing, anda sebagai owner mungkin anda lebih tahu macam mana nak close customer kan. Kita boleh ajar customer tu untuk kita masukkan saja dekat dalam ada question ini pun boleh juga, untuk bagi sedikit orang kata input ataupun gambaran kepada kita punya AI tu nanti. Kalau orang tanya macam ni, okay, jawab macam ni. Kan? So bila dia ada benda ni yang kita boleh tambah baik lagi, dia akan ikut apa yang kita masukkan dekat dalam tu nanti. So kita boleh improve lah from time to time. Anda boleh improvekan sendiri dia punya cara dia nak reply tu. Okay? So kat sini saya try tanyalah dia ada gambar tak. Sebab chatbot ni dia boleh hantar juga gambar. Cuma saya tak pasti braces konvensional dengan self-ligating braces ni kita ada ke tak gambar dia. Cuma gambar-gambar ni kita boleh masukkan kat sini lah, gambar-gambar klinik, gambar braces. So yang ini saya tak pasti dia punya kita tak ada gambar dia tengah pakai braces kan, so dia tak boleh nak tunjuk lah kot. So ni dia boleh tunjuk contoh sahaja before after braces. Cuma yang ini gambar ni generate by AI lah, bukan gambar yang real. Okay, generated by AI sahaja. And then kalau kita bagi gambar pun chatbot tu boleh faham juga. Kan? So apa sahaja yang diperlukan oleh kita punya staff sale kita ni nanti, kita boleh masukkan dekat dalam chatbot lah, with some limitation juga sebenarnya. Dan kalau kita tengok kat sini, kita boleh nampak lah dia ada untuk message template lah. Kita boleh buat follow up, appointment reminder, after visit, dan juga periodic recall. So bila kita nak panggil dia balik untuk buat appointment, macam untuk scaling tu kan, macam untuk braces pun dia ada appointment dia. So kita boleh masukkan automatic follow up ni supaya bot terus hantar kepada kita punya customer reminder untuk dia punya appointment, and then dia boleh slotkan new appointment untuk next service dia pula macam mana. Macam tu. Okay. So kalau anda berminat, boleh klik button dekat bawah sekarang. Kita install sistem automatically untuk reply dan sistematikkan cara anda menguruskan pelanggan anda supaya tidak membebankan anda punya staff yang sekarang ni yang tengah busy dengan front end. Kita biar chatbot yang pula untuk handle WhatsApp customer ni. Alright? Check it out. Klik button di bawah sekarang.